Hello sahabat-sahabat semua. Aku nak bawa korang semua pusing pasal seni KL yang aku dengar banyak dah di-upgradekan semenjak 2 menjak ni. Aku saja je buat video ringkas ni sebab aku dah tak ada konten buat pasal ni. So untuk simple info saja, pasar seni ni dahulunya dikenali sebagai pasar besar yang dibina pada tahun 1888. Dia menjadi sebuah pasar harian biasa yang jual barang-barang basah dekat orang awam yang rata-ratanya buruh lumbung biji timah. Kemudian pasar besar ini ditukarkan menjadi pasar seni pada tahun 1986 setelah dipertahankan oleh Badan Warisan Malaysia daripada diruntuhkan. Sejak dari itu, pasar seni diprogreskan menjadi pusat seni budaya yang menjual barang-barangan seni dan kraft. Jomlah ikut aku pusing-pusing dalam pasar ni, nak tengok apa yang ada, apa yang menarik di dalamnya. Jangan lupa komen dan subscribe aku punya channel untuk kelangsungan hayat channel ni, okey? Mengkacih! Okey, ni Kasturi Walk yang sebelah Central Market dah. Ni banyak lah you jual bunga-bunga, bahagian craft, ada juga bahagian makan. Ramai juga orang hari ni. Kasturi Walk ni dia pendek je rupanya. Kita dah sampai dekat last ni. Lepas tu kita nak masuk lah dalam Central Market, nak tengok apa ada pula dalam tu. Teruskan menontonnya kawan-kawan. Ok, sekarang ni aku kat dalam Central Market and aku masuk ikut pintu random je lah tadi, main terjah je. So first thing yang aku nampak ialah kedai runcit, suka collect, ada magnet fish. And then kemudian aku nampak juga bag yang aku rasa ini adalah barang buatan tangan, craft lagi, coconut daripada kelapa semua. So kita jalannya lagi, kita nampak lagi kedai wow yang famous dekat Kelantan. Ada wow bulan. Dan kita nampak juga baju batik hasil seni lukisan tangan yang famous dekat area Pantai Timur. Dan juga barang-barang yang aku tak tahu tapi dijual dekat Sakai ni. So itu sajalah yang aku nampak untuk first impression. So teruskan menonton ya kawan-kawan. Aku nak jalan lagi sampai dalam apa yang boleh jumpa dalam Central Market ni. So teruskan menonton.
Sebenarnya inilah satu point Central Market. Kalau kau masuk daripada pintu besar dia ni, aku boleh nampak lah perubahan besar dekat Central Market ni. Dia dah upgrade macam dekat negara lain dah. Satu mall yang moden, drastik ya perubahan dia. Okey, kat sini pula kita boleh tengok Katla Story, sejarah-sejarah Kuala Lumpur. Bermula daripada pasar seni lah. Dia berkembang ke menjadi Kuala Lumpur sekarang. Dulu dia punya Kuala Lumpur ni start daripada Central Market ni lah, sebab dia kawasan pelubungan. So kau akan faham lah kenapa nama Kuala Lumpur ada lumpur dekat situ. So disebabkan dia pelubungan biji timah. And kat sini juga aku boleh nampak lah wajah-wajah orang Malaysia. Daripada dia ada 3 kaum asas, Cina, Melayu dengan India. Dan orang-orang muka orang Malaysia ya. Kat sini tak ada Rohingya. Kat sini tak ada Rohingya, okey. Aku tak tahu lah kenapa galeri ni agak panas. So aku rasa aku cepat-cepat je aku datang sini. Belakang bangunan Central Market ada satu bangunan yang dikenali sebagai Annex Gallery, yang menjadi bangunan tambahan pasar seni yang menempatkan galeri dan premis menjual seni lukisan halus. Annex Gallery juga boleh dikatakan menjadi sumber rujukan popular bagi semua jenis fine art di Malaysia ini.
Aku tak sempat nak pusing habis NX Gallery ni, memandangkan aku terpaksa berkejar untuk ke event yang aku sepatutnya pergi selepas ini. So itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih menonton sampai habis. Bye bye.